Kenapa umrah pertama yang kita buat rasa tak khusyuk padahal dah dalam Masjidil Haram? Masalah jet lag ini bukan cuma ganggu tidur tapi mengganggu fokus kita untuk buat ibadah. Badan jadi letih, otak jadi blur dan emosi pun jadi tidak stabil. Apa kesannya nanti? Sampai di sana, kita pun susah nak fokus untuk berdoa. Mata cepat letih, badan jadi berat dan rasa macam tak feel je walaupun depan Kaabah. Jadi, cara atasi jet lag umrah ini ialah rehat secukupnya dalam flight. Kalau boleh, minta muntawif untuk rehat sekejap. Minum air dengan banyak, adjust tidur ikut waktu tempatan secepat mungkin. Dan mulakan ibadah yang ringan dahulu. Beri pada masa diri, bila badan sudah fully charge, bolehlah kita fokus mula untuk buat ibadah. Share video ni bagi yang first time nak pergi umrah.